Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nurul Humaratul Syifa binti Mat Syuhid, berusia 14 tahun dari Sekolah SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1, Tanah Merah, Kelantan. Kod sekolah DEE 5324. Saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang bertajuk Utusan dari Ardesa. Novel Utusan dari Ardesa ini hasil karya Hafiz Aiman ialah sebuah novel yang bergenre fantasi yang membawa pembaca ke sebuah dunia majlis bernama Guelphen yang menceritakan tentang seorang gadis bernama Fin dan ibunya. Di dalam dunia ini terdapat sebuah kerajaan yang bernama Fortin yang terletak di kawasan puncak gunung dan terkenal sebagai kerajaan yang gah milik bangsa Alfera. Ibu kotanya dikenali sebagai Carden. Fin merupakan seorang kacukan Alfera pedalaman dan puncak gunung. Fin merupakan individu yang memiliki keupayaan istimewa untuk membaca dan memahami elemen tertentu di dalam dunia mereka. Fin juga merupakan anak kepada Fanifa Irdamin, seorang wanita Alfera di dalam kawasan pedalaman. Fin dan ibunya hidup miskin di dalam kota Carden. Ardesa, sebuah hutan yang tidak dimeterai kerana hangus terbakar, merupakan tanah leluhur mereka. Terdapat beberapa watak penting memainkan peranan besar dalam perjalanan cerita. Antaranya Umar Falista, seorang lelaki Alfera yang bergelar Sang Pemeterai Carden, iaitu penjaga atau pelindung kepada rahsia dan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam bumi Carden. Lantas gadis itu turut mengenali sang roh yang sekian lama mencari penceroboh misteri yang tidak dikenali. Beliau kemudiannya digantikan oleh Arfal Falista, iaitu merupakan warisnya. Arfal Falista membawa peranan generasi baru untuk mempertahankan tugasan berat tersebut. Novel ini juga memperkenalkan makhluk roh bernama Nasing yang menjadi roh tempatan bagi hutan Carden. Roh ini berhubung rapat dengan sejarah, ramalan dan keseimbangan alam yang perlu dipelihara oleh manusia dan makhluk sekeliling. Saya rasa ia amat sesuai untuk remaja yang suka pada novel bergenre fantasi ini. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.